Pasal banyak sangat-sangat call ni. Rasa macam tak best lah. Apa hal ni kan, tak suka lah sini. Tapi dia macam At that moment kita fikir, hari ni ke? Is it today? Kadang-kadang kalau kita tengah happy, kita fikir macam mana lah kalau adik-beradik kita meninggal, macam mana kita fikir kan. At that moment kita fikir macam tu lah. Macam hari ni ke lah? Time subuh tu dia dah ketuk pintu, pa. Kita tengok buka, Mama WhatsApp. Mama cakap, anak menantu balik sekarang, abah dah tak ada. Itu the first thing yang I did is Hello semua, Assalamualaikum. Selamat kembali ke podcast sebenarnya bersama saya Kianu Azman. Macam biasa guys, setiap episod kita bawa public figure yang berbeza dengan cerita yang berbeza. Kali ni kita bawakan, orang kata they are the best twins kat Malaysia guys. Tak ada lagi kembar yang dua-dua berjaya dalam dunia hiburan. Diorang berdua ni kalau menyanyi meletup. Yang seorang tu tapi habis duk tanya nak minum matcha ke, minum kopi ke. Tak ada pun nak tanya kalau kita minum latte ke, americano ke apa ke. Macam sangat tak inklusif lah pada saya lah kan. Macam atau tak nak tanya ke, tak nak minum air mineral ke. Macam saya, I'm sorry, I am a air mineral boy. Tapi nampaknya I'm not valued in his songs. The other one pula abang Bobo Boy. Nampak tak? Dia macam memang mendunia. Semua genre dah pernah try dah. Kita persilakan Fahimi dan Firdaus Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Boleh stop tak tanya pasal macam kopi? Aku minum air kosong tau Fahimi. Tapi siapalah, saya ni saya puasa. So betul juga kan. Dia macam awak minum macam kopi pukul 7.29 tu Sekarang tak boleh Sekarang tak boleh lah. Are you sure? Are you sure? I thought tadi you bawa, bukan you bawa minuman tadi. Oh itu untuk itu untuk anak Daus. Baru 3 tahun kan. See, I got your back bro. I got your back. Thank you. So banyak kita nak bersembang hari ni sebenarnya dengan The Rahmats. The Rahmats Okay, sebenarnya kan korang berdua, I heard that every time korang keluar rumah, orang selalu confused dengan each other. Betul Orang confused setiap masa. Tanya Daus lah. Mesti orang ingatkan you orang ingatkan Firdaus Fahimi ke orang ingat Fahimi adalah Firdaus? Mana satu sebenarnya? Kalau dulu time dia big stage kan, orang ingatkan apa? Orang ingatkan saya Firdaus. Ingatkan aku Firdaus. Pernah which is okay. Kita support dia sebab sangatlah. Sabar je. Okay. Which is okay. Kita support dia every week, kita datang apa semua, kita tengok dia apa semua. So kalau orang nak macam tersilap ke apa tu, it's okay, I can explain. And that one itu adik saya, dia big okay. Oh you abang? Abang. Okay. Itulah. Tapi dalam hati, sabar je nanti lah kalau aku. Oh my god. Di dalam dia kan, kau sabar jap, nanti bila aku popular orang akan kau aku. Macam tu. Adalah mana dah. Kau pula? Sekarang orang ingatkan you Fahimi pula. Sekarang orang ingatkan Fahimi pula. Lagi kritikal lagi. Dulu macam orang selalu ingatkan dia di stage, tapi tak macam biasa-biasa je. Dan lepas Angau keluar, Allahu Akbar. I nak explain tu susah. I kesian kat orang tu sebenarnya. Sebab takut dia malu. Takut malu. Kat mana tempat ataupun apa reaction orang yang paling macam you macam, kan sabar jap, aku bukan Fahimi. Entahlah, kadang I dah give up lah sebenarnya. Ya ke? Orang like macam like literally aku ni rambut Fahimi kerinting kot. Takkan tak nampak lagi. Tapi sekarang dah lebih kurang dah rambut Dia pergi potong dah. Rimas. Sebab you nak barang-barang free kan. Sebab kalau you pergi restoran, orang ingatkan you Fahimi. Wow, that's a very good idea. I suggested to Daus, jadi kalau pergi restoran and orang macam you Fahimi kan, just say yes, because you tak tahu apa yang diorang nak offer sebenarnya. Mungkin dia macam tak apa, kita belanja matcha free, kopi free. Astaghfirullahalazim. Okay, jangan ambil advice Kianu Azman. No. Tapi yang penting guys, diorang berdua dah kahwin. And I'm so surprised. Macam Daus, masa I kenal you for the first time, you dah kahwin, dah ada anak dah masa tu, masa big stage kan. Betul. And everyone tak percaya tau, because you how old lah masa 2023? 27. Sekarang 29. 26. Sorry, 26. Kan 2029 kan? 2029? Jauh in the future man. Wow.
Sekejap, korang lahir tahun berapa? 1997. Oh, kita sama. Tapi I'm the one yang tak kahwin-kahwin lagi lah. Semua orang dalam batch 97 sebenarnya dah kahwin, dah ada anak lagi. Yang ni jodoh pun tak jumpa-jumpa lagi. Tak apa, insyaAllah. Ada lagi Mungkin di luar negara. Uish, perempuan Arab ke apa. Jodoh dekat Malaysia je. Dekat Malaysia. Siapa? Kenal siapa? Siapa ni? Oh, tahu dah. Kau sebut sekarang? Aku cabar kau sebut. Sebut je cepat. Cakap je. Bismillah. Ili. Ini doa satu Malaysia ni. So mungkin insyaAllah berkat doa semua I akan kahwin dengan Ili Ruzana. Ili, InsyaAllah. Ili bulan puasa doa diangkat. Just saying, Ili. Just saying, okay. So masa Daus kahwin, okay. And then I just being honest, okay. Masa I first jumpa Fahimi macam ni. Fahimi ni player tu. Itu my first thought Fahimi masa jumpa Tak baik tau. Sangka buruk tau. Astaghfirullah. Lagi-lagi konten dia masa tu. Konten dia huruf N. Apa benda entah yang macam kalau awak huruf N awak tengah buat apa. Ada je konten dia macam memikat wanita-wanita. You memang player ke macam mana sebenarnya? Tak lah. Saya itu sebenarnya I just buat konten. You know. Tapi dalam kita macam nak tarik, itu je cara dia. Kalau kita buat benda lain mungkin orang tak tertarik mungkin. Tapi alhamdulillah dia menjadi. Ya ke Fahimi? Yelah sebenarnya lelaki pun tertarik. Bahaya. Ada. Oh wait, I pernah baca, you pernah beritahu satu news M-Star ke apa ke kan? You kata pernah dikacau lelaki juga kan? Ada. Apa benda yang paling pelik dia pernah DM ke apa ke? Ish, ada sampai bagi-bagi gambar. Astaghfirullahalazim. Kau tengok lah gambar tu. Tak. Tengok. Astaghfirullahalazim. Tak ada apa. Lebih pada macam kata-kata ayat lah. Macam dia kata, oh handsome lah hari ni, apa benda semua. Thank you. Tapi dia tak balas lah DM. Sebab dia tak balas DM. Mungkin dia admire kau tu. Yelah tapi aku pun nak juga macam kalau dah love tu N. Nak juga. Tapi tak boleh. Huruf N rasa yang DM dia Najmi. Najmi, Nasir, Nadir. Nadir Nasar pun DM juga. Nadir pun pergi DM juga. Yelah, tapi saya bukanlah player. I'm not a No, Yelah, dia nampak je player lah, kan? Football player betul. That's true. Football player, playing games, PS4. Mobile Legends tak? Malaysia tak? Malaysia tak? FIFA. Yes. FIFA Itulah. guy. Itulah player yang sebenar Fahimi Rahmat Player sebenarnya kan. Sebab kalau dengan perempuan pun kita cakap macam tersopan je lah. Tak adalah macam you free ke tonight? Mana ada? I'm not like that though. Pernah nampak ke dia macam tu? Pernah tak? Tengok aku situ kan? Tak benar. Come on. Aku bayar kau tadi banyak. Wish. Tapi itu actually betul tak? I rasa macam Bukan, those yang macam tunjuk macam confident dengan perempuan kat social media sebenarnya ada malu sikit sebenarnya. Yeah. Orang yang terlebih confident kat luar dekat social media tak post apa-apa. Normally lah. Dia takut takut nampak dia punya Betul. True colours dia terkeluar kan. Jadi Itu orang macam disimpan Fahimi jangan terpedaya lah. Nampak kat social media macam kalau awak nama S, aku nak suap kau biskut sekarang ni. Padahal sebenarnya kalau jumpa orang nama S, Sharifah ke Sarah ke macam Assalamualaikum. Syifah okey ke? Okey, dah habis. Dah habis kat situ. Macam kalau saya jumpa kalau bekerja kan dengan perempuan Ya. semua, sebab saya banyak duet dengan perempuan. Betul. Banyak ride dengan perempuan apa semua. Just ride and balik. Tak ada macam thank you ni you malam ni buat apa? Tak ada. Kita habis tu kita professional. Masya Allah. Bila isteri Fahimi dengar ni macam sejuk hati dia dengar. Masya Allah. Amat. Wish, dia macam tak menyesal aku kahwin dengan Fahimi ni. Masya Allah. Walaupun muka kena cover, setiap kali post gambar ada love dekat depan muka tu. Sebab you nak protect. Actually kenapa you pergi cover muka wife you? Cover muka wife sebab dia bukan dari dalam kalangan saya lah. Okay. Dia macam biasa-biasa je. So takut kalau bukanlah nak cakap saya ni luar biasa je, tapi kita adalah rasa fame tu. Okay. Kan macam orang kata-kata dan sebagainya. Betul. So takutnya bila kita tunjuk terus, nanti orang dia akan shock tau untuk dia. And kalau kita dah biasa dah, kita dah baca, okay move on. Okay, tak ada apa dah. Tapi kalau dia seorang yang macam first time dalam, bila kita kena yang macam tu, even kalau tutup pun orang cakap juga pasal dia. Betul. Kan dia akan jadi shock lah. Takutnya akan shock, takut Betul. macam murung ke apa semua. Kita takut lah. So kita ambil tindakan awal untuk tidak tunjuk sangat. Nanti eventually sikit-sikit tu itu tak apalah. Tapi awal-awal tu lah. Sebab sekarang ni dia lebih penempuan daripada kahwinan saya kan. So itulah. Tapi bagus lah. Sebab kan kau kahwin, orang nak tahu aku ni bila itu saya ni untuk wife tu. Oh ni dah.
Tapi dengan cerita Daus cakap dia masuk lift kat kondo korang, ada orang congratulate dia, tanya sebab kahwin kan. Kau pun tak pernah dengar story ni lagi kan? Cuba bagi tahu Banyak sangat kalau dia yang lihat ni. Tak apa, tak payah malu-malu. Tak apa, risau. So apa jadi masa tu? Sampai apa Masuk jadi lift? sebenarnya, saya dalam lift. Okay. Lepas tu and then ada this personal kan, perempuan lah masuk dalam lift tu untuk nak turun juga kan. Saya pun masuk, saya duduk kat belakang ni, kat depan. Pandang depan lah kan. Kita pun tak tahu je lah, kita pandang atas itu. Tiba-tiba dia pusing belakang. Congratulations. Ni macam on my single ke? Yang I produce ke? Lepas tu Pasal apa lagi Pasal kahwin lah kan. Oh, you dah tahu dah lah. Dia kata tahu congratulations. Sampai nanti baru kot. Dia cakap nanti baru kot. nanti baru. Kalau bini kau dengar, kau kahwin lain tak bagi tahu aku ke? Aduh, lepas tu dia malu gila tadi depan. Oh salah Okay. Sebab dia cakap sorry saya kembar dia. Oh salah pandang depan balik. Macam mana tu Sebab kesian dia. Sangat kesian. Lepas tu saya cakap lah, tak habis kat situ je. Aku cakap kat dia, saya kemarin tak apa, nanti saya sampaikan kat Amy je. Lepas tu dia cakap, Sampai ke sudah dia tak sampaikan. Masuk kat podcast sebenarnya baru dibagi tahu lah kan. Akhirnya dapat tahu juga. Sebab tu ada podcast aku, dia macam jejak kasih, dia macam confession dan orang yang dekat sebagainya. lift tu. Yes, like boleh DM Fahimi, congratulate the right person, okay? Thank you. Tapi itulah, there's something that happened to you guys tahun lepas kan. November 28, 2025. You all dapat berita yang mengejut di mana your father passed away kan. Sejujurnya I terkejut masa I buka Instagram tu. I macam okay, Fahimi Daus post mesti happy ke apa kan. Buka-buka, I think it was a black and white punya foto. I think yang Fahimi pergi post masa tu. And I macam ya Allah. And I immediately DM, I think tak tahu I DM Daus ke I think I DM Fahimi. Mesti kata salam takziah my brother. I felt sebab yelah, looking at someone losing their parents tu is not easy, you know. Apatah lagi korang yang melaluinya kan. Tapi mungkin you all boleh bring us back to that moment. Dia macam mana? You all duduk together dengan your father ke macam mana? Kronologi malam tu ini my dulu apa? Kita berjalan saya dulu lah kan. Malam tu kita orang tak duduk. Kita orang selalu balik lah, tapi tak duduk sekali dengan mak ayah. Ada rumah sendiri apa semua. Di studio dan sebagainya lah kan. So malam tu tengah relax awal semua sebab saya tengah preparation untuk nak showcase. Dan baru je keluar album like 7 days before ataupun 5 hari sebelum mungkin. 21 hari bulan dia 28. 7 hari lah sebelum. Seminggu dah Seminggu. Baru je keluar bla bla. Kita macam happy, kita dah pergi training apa benda semua. Lepas tu malam tu, like malam literally Khamis malam Jumaat tu, I just buat cover lah macam saja macam rasa nak buat cover lah macam sunyi lah malam ni. Rasa tiba-tiba tu. Malam sebelum your father meninggal tu. Okay. Memang malam tu dia meninggal. Oh malam tu dia meninggal. Jadi kita buat cover, tidur lambat lah pukul 3. Yang tu jahil kan. Isyak pukul 3. Astaghfirullahaladzim. Tapi Alhamdulillah lah, solat kan. Tak buat. Jangan tak buat. Lepas tu kita ambil wuduk, kita solat. Lepas solat tu, solat lama tak? Solat macam, solat memang solat khusyuk. First time in a while time tu. Macam kita rasa macam selalu kita nak cepat. Nak cepat benda semua. Kadang lengah-lengah. Na'udzubillah. Astaghfirullahaladzim. Itu biasalah orang. Lepas tu kita solat tu, habis je solat. Literally habis je solat. Assalamualaikum. Tiba kita duduk kejap. Kita wirid kejap. Dah lama tak wirid ni. Macam selalu macam gegah tak pergi mana kan. Tak apa yang penting sangat lah. Wirid kejap. Kita fikir dalam hati cakap, ya Allah, dah lah Tumi dekat dia sendiri. Dah lah Tumi, dah lah. Apa lagi kau nak kan. Tu rasa macam nak mengaji lah cakap ni. Masya Allah, mengaji pula lepas tu. Tak sempat mengaji, buat ngantuk macam tu. Niat je kan. Saya mengaji lah dah tu. Kau dah jauh sangat dah Dimi. Cakap dia sendiri. Tiba-tiba rasa macam tu Dan tu malam tu senyap sangat. Sangat-sangat senyap. Sunyi, tak ada apa, tak ada bunyi apa satu pun. Dan tu pukul 3. 3 tu memang 1-3 malam. At that time memang, at the moment memang senyap. Time tu hujan kan. Time tu kan bulan 11 kan, bulan musim tu kan, hujan, lebat semua. Tapi malam tu memang tak ada apa. Setitik hujan pun tak ada. Dan kita tidur. Sebab mengantuk sangat. Dah set dah bangun subuh pukul 6 macam tu. And time tu ada satu call. Banyak call. Dia call.
Miss call lah. Banyak kali kau cakap dia ni ajak main bola ke? Kadang ajak main bola pagi-pagi. Dia pukul berapa ni? Pukul 6. Oh lepas dah nak subuh lah masa tu. Tentu lepas isyak tidur terus. Lepas tu pukul 6 tu dia call banyak lagi. Call cakap apa hal dia ni? Call lah aku tak nak bangun lah, barai ni. Aku nak ajak main bola ke? Cakap tak boleh lah, aku memang barai. Tapi tiba-tiba macam terfikir, asal banyak sangat call ni? Rasa macam tak best lah. Apa hal ni kan? Tak suka lah sini. Tapi dia macam at that moment kita fikir, hari ni ke? Is it today? And benda yang kita nak jadi macam kadang-kadang kalau kita tengah happy, kita fikir macam mana lah kalau adik-beradik kita meninggal, macam mana kita fikir kan. At that moment kita fikir macam tu lah. Macam hari ni ke lah? Macam is it today kan? Hari ni apa? Memang terfikir ayah. Hari ni ke benda tu Oh jadi? Okay. Siapa apa kan? Lepas tu kita bangun lah. Tak tengok phone. Just tengok okay dah call. Okay tak apa. Tak dulu phone, solat dulu. Memang ambil wuduk dulu, terus subuh. Tak ada fikir apa-apa. Memang subuh dulu. Time subuh tu dia dah ketuk pintu. Pa. Dekat ketuk macam apa je. Ni time tengah subuh ni? Time tengah subuh? Time tengah subuh. Solat je macam biasa. Dah habis solat tu, dia dah ketuk, dia dah blah, dia dah gerak dulu. And dia ingatkan kisah dia nanti dia cerita. Lepas tu dah habis subuh, baru tengok phone. Selesai subuh cakap, ya Allah ini subuh dulu, yang penting solat dulu. Macam mana pun settling dulu kan. But memang apa timing tu just nice. Semalam kita rasa macam dah Tuhan, solat lah awal sikit apa benda. Baru tengok phone ada call daripada kakak, ada call daripada dia banyak gila. Lepas tu ada WhatsApp daripada family. And setiap pagi sebenarnya every morning saya memang takut tau tengok WhatsApp family pagi-pagi. Kan kalau pagi-pagi tiba-tiba orang tak bangun lagi dah WhatsApp. Kan selalu perkongsian hadis, perkongsian ni semua. Kita tengok buka mama WhatsApp. Mama cakap anak menantu balik sekarang, abah dah tak ada. Itu the first thing yang I did is tutup phone, ambil jubah terus pergi turun bawah dalam keadaan yang bergegas, start kereta yang terus gerak. And tentu kakak yang sulung call. Dia jangan nangis-nangis dah. Dia cakap apa semua, bang tengok WhatsApp tak, bla 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 ni betul ke ni. Cakap Long relax jap kan, hati-hati nanti sampai kita jumpa. Sebab I just nak tengok sendiri apa yang berlaku benda semua. So just drive dalam keadaan hujan yang tak lebat, tak renyai, tapi just nice je. Satu dia tak ada angin pun hujan tu. Satu jam apa jalan pun tak jam. Hari Jumaat 6 lebih macam tu. Biasanya jam tapi tak jam sangat pun. Lepas tu jalan sampai ke rumah, tentu dah pagi dah sikit, dah terang. Tengok dah ramai orang, dah sangat ramai orang. Tak ada parking kat depan. Parking je mana-mana, memang tepi tu. Keluar kereta tak ada salam siapa-siapa. Tak ada pandang siapa-siapa, tapi memang nampak ramai. Ada sleeper, ramai banyak gila. Masuk. Lepas tu nampak mama, salam mama dulu. Salam mama, salam cium. Mama tentu dah tak boleh nak ni apa. Masuk dalam bilik, kat bilik belakang sekali. Dekat pintu, tengok je terus macam ni. Nangis. Memang tentu memang saya ingat sampai mati benda tu. Dia punya moment tu, masuk depan pintu, sap berjurai air mata. Memang tak boleh nak imagine, nak ya Allah, apa aku dah macam tu kan. Memang dah meninggal. Masuk, dia baring je ikut. Elok dia baring macam tidur macam ni. Mata hitam ni tengok dekat atap. Bukan hilang tapi tengok atap macam tu. Masya-Allah. Dia tidur kan, tengok ceiling kan. Macam tu. So the first thing is bila jumpa dia dekat badan dekat contoh sudah. Kita pergi, dia duduk, bah. Terus senyum. Automatic kita senyum. Tengok dia sebab dia tengah senyum, seolah macam senyum kita balik. Dia senyum lah. Macam peluk dia, cium pipi, lepas tu usap kepala dia, cakap bah datang ni bah. Tak tahu lah.
Senyum je. Senyum dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang happy juga. Sebab abah meninggal macam tu. Macam masih tidur. Macam tu lah. Tentu Daus suka kat mana? Daus dapat tahu dulu. Betul. Macam mana Daus? Mak call ke macam mana? Actually even before that, 2 days before dia meninggal, lepas tu I ingat lepas Isyak I solat jemaah kat rumah sendiri je lah. Solat jemaah. Lepas tu lepas Isyak tu tiba-tiba ada satu macam fikiran yang datang macam rindulah mama abah. Tiba-tiba, tapi yang rindu yang terlalu kuat. Macam tiba-tiba rindu lah. I cakap dengan my wife, rindu lah mama abah. Kau mama ajak lah. Call lah mama. Video call, mama kat hospital yang tu. Cakap kenapa hospital? Abah sakit gila kan. Abah check ECG jantung. Okay, jantung. Sebab abah perlu sejuk. Lepas tu check kita pun tak fikir apa pun. Macam jantung okey lah. Okey je, nak check je. Okay. Lepas tu letak dapat call mama je, tak dapat call abah lagi. Letak je lah, tak apalah. Dan tiba-tiba abah WhatsApp cakap WhatsApp dekat group WhatsApp kita orang boys only. Okay. Cakap apa, boleh tak nak minta anak-anak balik sekejap, nak minta urut sikit. Pukul 10 malam ke 9 malam tu. 9 lebih. Minta balik nak urut kan. Kita pun dah macam, saya time tu abang nak pergi wasiat ke lah. Tiba-tiba terdetik like macam abang nak pergi wasiat kan. Lepas tu cakap dengan wife, sebab malam tu kita orang tengah macam having a family time lah kan, masak-masak apa semua. Tinggalkan je lah. Tinggalkan I seorang je balik. Cakap tak apa awak, saya balik kejap urut abah kan. Macam abang nak pergi wasiat je. Tak apalah, balik lah. Balik dapat jumpa abah. Urut belakang. Cakap kenapa abah, okey ke tadi ECG? Cakap okey. Jantung tak ada masalah pun. Semua cakap okey, alhamdulillah. Urut belakang sikit, siku. Sempat juga cakap pasal nanti wedding abang tu macam mana. Macam tu. Fikir lagi wedding. Sebab abang ni memang dia seorang yang berapa lama lagi? Wedding time tu lagi seminggu? Tak lama dah. Sangat tak lama. Okay. Dalam beberapa minggu kan wedding. Dia mengira bulan 8, so 20 hari bulan 12 Disember. So memang time tu dia ada juga wasiat sikit-sikit. Dia cakap pasal tak adalah wasiat sangat, tapi pesanan-pesanan lah kan. Cakap wedding abang macam mana. And selama ni, sebelum ni dia akan kalau cakap pasal abang je, dia akan marah lah. Dia macam abang ni tak balik-balik semua. Kan. Tapi malam tu dia okey. Dia macam abang tak balik tak apalah. Fahmi tak pergi? Tak pergi. Tapi dapat WhatsApp juga. Dia cakap for the first time, dia macam tak apalah. Tak apalah. Abang ada recording petah. Itu kan malam tu Lepas urut lah sikit, burak. Tiba-tiba nampak time tengah urut tu, tengok muka dia, wajah dia macam yang wajah yang tak bermaya. Macam ya Allah, abang nak pergi ke? Kita rasa macam tu. Tapi macam takkanlah tergamak kita nak macam, kita takkanlah terdetik untuk kan. Macam pandang, ya Allah, kesiannya abah. Lepas tu sempat sebelum borak-borak sikit, and then sempat salam, cium pipi, peluk. Sebalik tu last word daripada abah cakap, terima kasih banyak dik. Macam tu lah. Sempatlah buat lawak sikit-sikit. Terima kasih banyak dik. Sambah. Lepas tu tutup pintu. Itu 2 days before, hari Rabu. Abang meninggal hari pagi Jumaat kan. Lepas tu malam Khamis tu family time lagi. And then malam tu tidur macam biasa. Tiba-tiba wife kat sebelah kejut kan. Cakap abang bangun. Kak Long call. Cakap abang dah tak ada. Lepas tu tengok WhatsApp yang tu lah. Mama WhatsApp anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu semua balik. Abang dah tak ada. Tapi time tu saya tak nangis tau. Saya macam sebab terbangun. Terbangun.
okay, aku kena settlekan jenazah abah. Time tu dalam kepala otak. Itu je you fikirkan masa tu. Lepas tu bangun, okay, first thing nak kena buat apa? Okay, kejut Fahmi. Pergi lah tu yang bawa weh bawa semua. Lepas tu dia tak kejut, dia tak bangun juga tau. And then kita macam Astaghfirullahalazim, yang buka hati dia Allah. Turun kat surau, solat subuh dulu. Solat, tak apalah aku naik nanti Allah kejut tu dia. Naik sampai kat rumah je dia WhatsApp. Oh, dah sempat pergi subuh kat surau dulu? Sempat, tapi seorang-seorang je lah. Time tu dah, walaupun dah tahu ayah meninggal masa tu? tak tahu lagi. Oh, tak tahu lagi. Okay, saya dapat call mama. Okay. Saya dapat call mama. Cakap, mak, kita pula pergi call mama, apalah. Memang orang tu tengah sedih lah kan. Cakap, tak tahu ya abah dekat dalam bilik tu, tak tahulah abah, tak tahulah, tak terungkap kata-kata. Allahu Akbar. So kita pun rasa macam dalam doa dan subuh tu cakap, ya Allah, kalau abah hidup lagi, maksudnya tak sihat ke apa kan, bila kesembuhan. Kalau dah tak ada, ya Allah kurniakan syurga. Ya, itulah. Amin. Lepas tu tawakalnya tak apa, gerak siap-siap balik. Allah tercakap pula. Kita akan cut alamat rumah, kita akan cut ya. Balik ke rumah saya. Balik ke rumah parents. Time tu pukul masa balik tu kita macam tak rasa nak nangis langsung. Faham tak? Dia dah sedih. Kita sampai sampai cakap my wife yang sedih cakap, awak kita kena sabar tau, kita kena redha. Kita tak sedih pun. Balik tu sempat salam pakcik tu lagi kat luar, cakap kau pergi tengok bapak kau. Cakap okey. Pergi masuk, tengok masuk je bilik belakang tu, semua salam dengan kakak-kakak lu, salam dengan Fahmi semua. Fahmi tak sempat, dia tengah sibuk. Dia kita faham dia peluk mama semua. Lepas tu masuk je bilik belakang tu, nampak abah kat situ, dia rasa sedih, rasa rintih, tapi saya terus senyum. Sebab saya tak tahu sebab apa. Dia macam senyumnya macam abah. Masya Allah. Dia tak tahu, tiba-tiba entah. And then pergi kat abah, adik ni salam, cium dahi. Lepas tu kita orang baca Yasin apa semua lah. Itu And waktu tu saya tak tahu kenapa dengan saya. Saya macam tak suka orang datang tengok diri dia kat situ. Saya macam nak cepatlah settlekan jenazah abah ni. Macam tu lah. Mana orang surau ni macam tu. Sampai situ lah. So ke bumi lepas solat Jumaat? Ke bumi lepas solat Jumaat. Time bila bila dah nangis depan pintu tu, memang terus hilang air mata, terus fikir sama juga macam Daus. Macam mana nak settlekan abah ni? Nak settle cepat. Lepas tu nakkan pula dia orang surau. Dia sangat suka mendekati diri dia dengan surau. And orang-orang surau pun memang rapat dengan dia. And orang yang pertama datang rumah kita orang tu, rumah parents tu, is orang-orang surau. And diorang dah cover semua, van semua dah ada. Masya Allah. Tinggal nak report polis, which is Firdaus pergi dengan Abang Ipar. Terus very senang je lah. Tak ada jam apa semua, memang terus dapat report. And para medik pun datang untuk check, nak sahkan, nak settle semua dalam pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat kan nak solat Jumaat lagi apa semua kan. So kita orang memang plan mandi pukul 8, tapi mandi pukul 10. Ada sebab dia. Sebab pukul 8 tu sepatutnya ada apa tak dekat surau. Ada something, ada event lah something. So kalau pukul 8 takut dia drag. Nanti apa semua. So just nice. Pukul 10 tu ada hikmah lah drag. Asalnya plan lah pukul 8 mandi lah. So pukul 10 mandi. Pukul 10 mandi. Lepas tu solat jenazah dekat surau dulu, dia imamkan. Lepas tu dah settle, terus pergi ke masjid. Ngam-ngam pukul 12.30 solat Jumaat dulu. Jenazah dah ada. Lepas tu lepas solat jenazah lepas solat Jumaat, saya pula solat jenazah dekat masjid. Ada cerita kat sini. Apa dia? Dulu time abang hidup, dia pernah cakap kat kita orang, dia nak kita orang dua-dua solat jenazah untuk dia. Tapi bila dah meninggal tu, saya macam fikir, mak, macam mana aku cakap dengan kawan, kau nak imam ke aku nak imam? Tiba-tiba ustaz ni dekat kawas rumah lah, ahli Qaryah kan, cakap tak apa macam ni, Firdaus imamkan dekat surau Husna,
Fahmi imamkan dekat masjid. Budiah. So macam ya Allah, abang minta Apa yang abang nak tu dapat. Tu bila- Kedua-dua anak lelaki dia terimamkan. Subhanallah. Dan bila settle je lepas solat Jumaat tu, okay, satu benda, hari tu tak panas langsung. Hari Jumaat tu tak panas langsung. Even hujan lagi renyai-renyai, even dah pukul 2 sekalipun. Macam pukul 7 dia punya masa dia. And pukul 2 tu lepas solat Jumaat, kita orang terus bergegas ke tempat pembumian, kat tanah kuburan. And dah orang dah korek dah. Sekejap je. Ketak je kat situ, buka. Saya dapat cium last kan. Abah saya cakap, "Bah." Saya tak ingat saya cakap apa, tapi saya memang cium dahi. Lepas tu kita orang dua duduk dalam liang. Kami dua yang turun, ada lagi seorang maybe NJK kubur tu lah kan. And then saya peluk dia, sangat ringan. Letak just nice. Sap ada apa, bulldozer lah. Excavator tu. Apa nama bulldozer pula? Itu rumah. Nak demolish. Dikorek sikit, 1, 2 settle. Sekejap sangat. Dipermudahkan Sangat sekejap. sangat. Yang saya kat bawah tu pun saya tolong tarikkan apa tali dia dah berpaling ke sana. Kan. Settle. Sekejap je. Lepas tu ada baca Talqin. Selesai. Time tu hujan renyai. Sebaik sahaja ke bumi tu, lepas tu hujan. Tak. Masa ke bumi tu. Hujan renyai tapi ramai sangat orang. Sangat Sebab ramai. ayah memang disayangi ramai kan. Dia Seorang datang. surau. Saya kawan ayah baik ni. Siapa ni? Tak kenal. Sebab of course seorang ayah ni bila dengan anak lain. Ya. Seorang ayah bila dengan kawan-kawan ni lain. Betul. So dia macam kita terkejut lah seorang Siapa ni? kawan datang. Sebab dia pernah cakap kat saya dulu, saya pernah ikut dia pergi jenazah kawan dia kan solat. Cakap untungnya kawan abang ni ramai orang solat untuk dia. Itu yang kita sebut impikan sebenarnya kan. Ya Allah. Lepas tu bila dah habis selesai pembumian, kita orang buang balik. Lepas tu yang terfikir tu, abah pernah doa, abah cakap dulu, selalu abah cakap dulu, abah mati nanti korang teruskan jenazah abah, solat jenazah tak apa dia. Itu kita orang macam tak apa, InsyaAllah abah nyesal. Doa makbul doa dia. Masya Allah. Ayah tegas ke, jadi garang ke macam mana? Tegas. Tegas Seorang yang sangat garang dulu. Awal-awal dulu sebelum umur 40 lebih macam tu, dia garang, memang sangat garang. Lepas baru dia slow sikit. Sebab dia sakit, dia ada gout. And dia gout selama seumur hidup dia. Gout. Memang sakit, back and forth sakit, pergi hospital balik sakit lagi, salah makan sakit. Allah. And bergantung dengan ubat saja sebab dia terlalu sakit dan sebagainya kan. Kita pun jadi macam dah biasa. Tapi bagi dia tak tahu macam mana sengsara dia. Tapi disebabkan dia teringat kisah Nabi Ayub kan. Sakit lama. Dia fikir, ya Allah, bapak aku diuji macam ni, maksudnya Allah nak bagi something kat dia. Teruk ayah sakit tu. Pernah nampak dia macam Yang memang benar, Dia pernah siksa ada sangat. sekali tu dia sakit belakang sampai kena ambulans datang bawa pakai yang Betul. macam tu sekali. So memang kita orang dah set mind. Yelah pun dia dah 2 bulan kali kan dah sakit macam kalau nak meninggal pun mungkin dekat hospital kan sebab dia dah sakit. Tapi Allah nak cakap dia meninggal tidur je. Jadi dia bukan meninggal sebab gout. Bukan. Jantung ke apa ke tak tahu. Tidak. Tak ada. Memang tak ada detect apa-apa. Sebab kalau jantung kan biru kan satu badan. Tapi tak ada. Pasal tenangnya cara ayah pergi. Ya Allah, subhanallah. tenang sangat. Sebab Subhanallah. saya sempat belanja ayah saya pergi makan. Last. Okay. Sebelum dia pergi mungkin seminggu sebelum. Minggu sebelum tu memang tengok muka dia sayup, sugul. Macam kenapa bapak aku ni? Tu sedih sangat tau. Dan tu lepak dengan dia. And apa tu cakap tak apa bah abang belanja. Tapi tu, belanja tu rasa macam ya Allah, nikmat ni belanja bapak aku ni. Macam lain macam. Padahal dulu pernah dia belanja macam biasa. Ya. Tapi hari tu memang tengok muka dia dah macam hal bapak aku ni. Uish. Sempat ambil gambar belakang macam masa aku tengok bapak aku sedih, sayup, kenapa Lepas tu itu last. Lepas tu itu je lah. And kita orang dah habis pembumian. Esok pagi bangun subuh. Sebab dia seorang yang selalu pergi surau. Yang kita orang pun pergi surau. Sebab dulu dia orang dengan orang lain. Yang kita orang sangat garang bab solat.
Bab solat dia cakap mak adik apa solat tu. Padahal baru azan tapi marah macam meria marah. Kau ada solat awal waktu macam tu. Baru je azan Zuhur contoh atau baru je azan Maghrib. Dah suruh solat. Astagfirullah. Apa tak solat lagi ni ya Allah. Lepas tu dia selalu cakap Abah takutlah Abah kena soal nanti ya Allah. Itu cara joking ke atau memang memang marah. Oh, dia memang disiplin tentang solat tu Sampai kan saya yang jahil ni rasa aduh abang lihat. Rasa macam alim pula. Padahal yang hantar seorang agama dia. Itu nak belagak pula kan. Lepas tu dia ajak pergi surau benda semua dengan kuliah ni. Pernah pergi surau sekali dengan dia tak? Pernah. Oh pernah. Pergi surau. Pernah. Lepas tu pagi tu subuh. Yang kita orang pergi subuh sama dengan Firdaus sekali pergi subuh. Dalam keadaan yang sangat yalah sedih kan. Pergi habis subuh, selesai solat subuh, baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani 3 kali. Lepas tu dah habis tu tadabbur. Baca Quran satu muka surat tadabbur. Kita orang macam kita tak pernah pergi surau. So first time lah macam okay. Itu okay baca dah baca apa semua, lepas tu tadabbur ayat. Tutup, salam-salam balik kita fikir. Ini bapak aku buat hari-hari. Lepas ayah dah tak ada baru orang rasa benda tu kan. Cik, ini bapak aku buat hari-hari ya Allah. Aku nangis dalam tadabbur tu. Ya. You nangis dalam tadabbur? Dia rasa Tadabbur tu dia macam sebab saya duduk pakcik-pakcik tu semua duduk sini. Sebab arwah suruh selalu duduk sini. dia Lepas tu rasa duduk lah kat situ. Lepas tu sambil tadabbur tu tak tahu kenapa tiba macam nangis yang ya Allah, Abah duduk kat sini dulu, Abah dengar ni. Ini Abah selalu kita orang pergi surau hari-hari subuh ni macam ya subuh. Allah. Malam tu sebelum tu Isyak kan. Isyak kita pergi. Lepas Isyak Al-Muq. Lepas Isyak Al-Muq. And Al-Waqi'ah. time Al-Muq je. Al-Muq. Lepas sebelum habis, lepas Isyak memang selalu sebelum habis Isyak memang doa kunut nazilah. Memang setiap hari. Saya ya Allah itu okay. Bila subuh lepas tu balik je tu ya Allah. Kita orang macam diam je, jalan jarak. Diam. Tak balik rumah, mama tengah borak apa semua. Duduk dengan mak, duduk je tu berjul. Mantap bapak cakap Allah mulia bapak aku. Aku buat ni hari-hari dalam keadaan ni sakit, dia gauk, dia tak boleh nak solat sempurna tapi dia nak pergi juga surau hari-hari. Tangan tak boleh boleh buka. buka. Kaki dah sengit. Dia dah cakap dulu kalau tangan dia dah tak boleh nak genggam, cakap abah dah tak boleh nak genggam dunia. Dia cakap dia ni redha dia. Salam. Tapi dia macam redha. Tu balik tu dia dah tersak-sak dia. Itu dah ada bini. Tak apa. Kita siapa nak. Masa tu kan. Lepas tu memang itulah yang kita orang menangis. Sangat-sangat. Macam ya Allah, apa aku buat macam ni ya Allah. Mulia patutlah meninggal macam tu. Dia meninggal dalam itu okay, itu dah settle. Saja nak share persepsi mak kita orang. Mak kita orang ni memang hari-hari jaga seorang suami dia. Hari-hari. Sebab dah tahu memang suami dia gaut. And pukul 3 mesti dia akan bangun. Pukul 1 lebih macam tu dia akan bangun. Dia akan pergi bilik belakang. Sebab tak nak kacau isteri dia. Takut dia macam mengerang-gerang sakit kan. Memang hari-hari macam tu. So tempat belakang yang kita orang cakap di Tekujur tu adalah tempat dia healing, tempat dia mengaji, tempat dia merintih, tempat dia solat menangis. Itu mana dia meninggal tu? Memang tempat istimewa. Jadi dia seorang-seorang lah masa tu meninggal dalam tidur tu. Seorang-seorang. Itulah tempat healing dia dengan Allah. Kan? Lepas tu dia memang duduk belakang, dia lari belakang. Pukul 1 tu dia lari belakang. And mak pun okey lah, tak apalah. Mungkin dalam pukul 3 dia akan datang balik. And dia akan duduk sebelah. Sebab kalau dia dah okay. Pukul 5.40 mak terbangun. 5.40 ke tak ingat. Dia pergi toilet. Tapi tak ada terdetik nak pergi belakang. Sebab tak apalah, sebab dia ngantuk, tidur balik. Tidur balik. Itu pukul 4 tu. Selalunya dia akan check. Selalunya hari-hari abah akan pergi balik dekat selalunya mama. dia akan pergi balik dekat mama. Tempat tu dia tak. Tapi dia tak pergi. Tapi mama pun pergi toilet, mama tak ada check ke belakang. Tak ada. Dia tak ada terasa macam nak check. Selalu dia nak check tapi macam tak apalah, biarlah dia tidur senyap, tak nak kacau. Selalu dia akan check. Lepas tu pukul 5 lebih dah pukul 5.40 dah nak subuh. So time tu 5.40 subuh awal. So mama dah terbangun, alamak terlajak nak kejut abah. Kan? Mama pun pergi belakang.
pergi belakang. Bah bangun subuh bah. Subuh. Diam. Bah subuh bah. Bah bangun bah. Tak pernah. Sebab abah ni jenis yang macam buka pintu sikit dah terbangun lah. Bah bangun. Buka lampu. Bah bangun. Sebab nampak macam tidur. Macam tidur. Lepas tu mama mulalah mama rasa badan. Lepas tu mama cakap, ya Allah hari ni ke? Ya Allah kau ambil suami aku hari ni ke? Mama cakap macam tu. Lepas tu mama cakap, ya Allah hari ni ke? Ya Allah aku tak check dia. Ya Allah pagi tadi aku tak check dia. Lepas tu mama cakap, lepas tu dia dah menangis, ya Allah kau dah ambil suami aku ke? Ya Allah. Lepas tu, ya Allah teringat ya Allah hari ni hari Jumaat. Ya Allah terima kasih ya Allah kau ambil macam. Tengah cerita mak macam why? Lepas dia masih kejut lagi sebab dia macam ni abah dia macam ni. Dia rasa dia dah tak boleh gerak sebab dah keras. Maksudnya mungkin 2 jam lebih dah. Dia dah tak ada Allah. Sebab dia dah keras kan. So kalau pukul 5 2 jam lebih time saya tu. Pukul 3 tu. Tengah solat Isyak rasa macam khusyuk sangat tu kan. Sunyi gila time tu tak ada apa. Bunyi satu pun tak ada. And time tu rasa time tu nak cover lagu. Time tu malam tu cover. Macam nak cover lagu sedih lah. Tiba-tiba rasa macam tu mak dia kecil-kecil tak bangun. Dia tengok phone dia. Dia tengok phone abah. Dia buka check. Time tu memang dah tak ada. Mungkin dia sebab dah sejuk. Tengok dah sejuk tak apa. Tengok last dia WhatsApp is kawan baik dia. Dia cakap dengan kawan baik dia. Tak ingat nama dia apa. Aku minta maaf kalau aku dah salah ni bla bla bla. Dia minta maaf last dengan kawan baik dia. Tu last WhatsApp. Lepas tu dia call siapa yang paling rapat dengan kat surau. Dia call untuk datang semua. Itulah. And kita orang datang and sekian sampailah selesai. Yang selesai tu sangat pantas kejap. Tak ada delay langsung. Allah memang sayang arwah abah. Memang husnul khatimah lah. Tak tahu lah. Ya Allah. Allah husnul khatimah tu yang kita semua kejar kan. Dari itu apa yang ayah dapat. Ya Allah. Macam mana aku nak. Aku impikan lah mati macam ni. Apa antara amalan-amalan your dad yang mungkin you boleh share? Yang satu persatu. Mungkin bila dia meninggal. Rupanya dia ada sponsor 2 orang budak tahfiz. And dia selalu sedekah setiap hari. RM1. Kan Ustaz Agap? Kita kena sedekah setiap hari. So RM1 lah. Dia beza dengan kalau kita sedekah RM50 hari ni. Esok sampai tak sedekah langsung. Dia biar sedikit tapi konsisten sampai bila-bila. Itulah dia buat. And dia selalu kena ada cash dengan tangan dia. Dalam tangan dia. And dia selalu minta saya keluarkan cash 300 dekat bank. Selalu keluarkan 300 selalu. Untuk sedekah. Rupanya dia nak sedekah. Oh, you tak tahu untuk apa sebenarnya. Rupanya untuk sedekah. Sebab nak bagi dia memang azam setiap hari nak pergi surau. And kalau dia sakit dia hanya pergi isyak dengan subuh sahaja. Okay. Lepas tu dia ada sponsor 2 orang tahfiz yang sampai sekarang. And dia lah yang orang terawal memberikan idea tentang khairat kematian kat surau. Dia yang beri idea tu. And dia memang dah ajak ada 2 orang kawan dia yang rapat dekat surau. Dia cakap kita kena buat tabung ni bla bla bla. Dia punya tabung tu untuk dia. Subhanallah. Macam Daus pula ada tak any amalan of your dad yang you ingat sampai sekarang? Doing abah ni our dad kan. Abah ni dia seorang yang sangat simple lah sebenarnya. Sebab dia tegas hanya satu benda tapi dia pesan hanya 3 benda kot. Okay. Solat, tegas, sedekah dengan tengoklah mama abah hari-hari. Tetapkan satu masa untuk kita ada dengan ibu ayah kita. Contoh kan dah besar kan, dah bekerja, dah berkahwin. Tetapkan satu masa hari Jumaat ke, Sabtu Ahad minggu ni ke, minggu depan ke, setiap Sabtu ke, tengoklah mak ayah. Dia pesan benda tu lah 3. And actually ada story behind it. Of course lah, benda sangat mengejutkan tau. Kita semua tak expect yang dia akan pergi time tu. Dia siap ajak pergi makan hari Ahad tu. Dia yang ajak. Tak pernah-pernah dia ajak makan hari Ahad, tapi dia dah pergi hari Jumaat. Yang dia patutnya Ahad. Ahad tu dia ajak untuk makan sekali lah, semua satu family. Macam tu. So bila kematian yang mengejutkan macam ni, pemberian yang sangat kita tak expect,
membuatkan kita rasa macam alamak, aku tak prepare faraid apa semua macam mana kan. So abah ada bagi wasiat apa-apa tak kat mama, tanya mama semua kan, ada tak? Tak ada pula. Tiba-tiba saya teringat satu benda. 5 bulan sebelum dia meninggal, bulan 5 time tu, bulan 5 ke bulan berapa time tu, dia ada borak dengan saya, dengan family. Borak yang one to one lah. Kira memang tak pernah ada borak macam tu seumur hidup itu orang. So dia borak malam tu ada borak. And saya record benda tu. Saya tak tahu kenapa I record benda tu. I don't know why. You record? I record macam record je lah. Lepas tu tulis kat situ pesan abah. Lepas tu I macam time tu seorang lah. I play lah, takut ada WhatsApp ke apa. Ya. Play je. Abah dah mati nanti. Abah nak korang uruskan macam tu lah. Benda-benda macam tu lah ada lah sekarang. Ya Allah, voice note tu. Ni 5 bulan sebelum. 5 bulan sebelum. Kurang. So bila you all teringat balik pasal voice note ni lepas ayah dah meninggal? Lepas ayah dah meninggal, tiba-tiba you all ingat. macam I ingat. macam tu. I actually tidur time tengah record. I tertidur sebab malam kan. Dia tertidur Sebab time ni dia tengah operate mata katarak. Buat lens baru kan. So macam abah takut kot. Sebab tu abah duduk pesan-pesan macam ni. Rupanya memang betul lah nak Tak dengar. Speaker kat bawah Tak apa, saya duduk di antara Fahimi dan Firdaus. Boleh. Slow lah. Dia nangis ke? Ni pesanan dia kat you guys tau sikit. Macam lebih dia cakap kat diri dia. Ya, dia tak Dia cakap Pak Azli panjang lah sebenarnya. dia cakap pasal Jurusan jenazah kan? bukan. Tak sempat dia nak kahwin. Oh, dia cakap macam ni tak. Abah pun tak tahulah sempat ke tidak nak tengok kau kahwin. Tapi masa ayah cakap macam tu, masa abah cakap macam tu, you ada rasa macam kenapa abah cakap macam ni? Ada rasa macam tu tak? Ada rasa, tapi for the first time, tak adalah first time lah, tapi first time in a while yang kita fokus apa yang bapak kita cakap. Macam apa yang dia cakap tu, seperti saya dengar. Macam tu. Dia cakap, pada ujung-ujung dia ni, abang rasa dah ujung-ujung. Abang rasa macam dah ujung-ujung abang pun tak tahu kalau sempat ke tak tengok kau kahwin. Cakap macam tu. Lepas tu dia cakap, kahwin ni first kali tanggungjawab kan. Macam dia kata macam abah ada mama, abah untung ada mama. Kau tak tahulah macam mana isteri kita, lain-lain ujian dia. Lepas tu macam tu lah. Tapi dia tak sempat, dia cakap memang tak sempat. And wedding you, mak you pun tak dapat datang kan, sebab dia dalam iddah masa tu kan. You ada cerita kat ayah hari tu, you kata you macam menangis masa time tu nak lafaz masa akad nak nikah. Lafaz akad tu sebab hari tu memang bila dia meninggal tu memang kita teman mak hari-hari. Tapi dia terfikir lah macam ni nak dekat nak kahwin ni. So busy patutnya preparation benda semua kan. Tapi itulah, dengan abah meninggal, dengan nak preparation dan sebagainya. Tapi macam mana pun benda yang baik kan. So kita teruskan je lah. Tak ada terfikir macam nak tangguhkan tarikh nikah tu? Ada terfikir. Tapi macam kalau bukanlah cakap kalau abah ada, tapi macam benda abah pun selalu cakap bila kau nak kahwin cepat lah, jalan je lah, senang je, mudah je. So benda tu yang baik kan, benda yang macam kita ikat, kita tak membuat perhubungan haram dan sebagainya kan. Mendirikan masjid. Betul. So tak apalah, kita jalan je kan, kita jalan je. Macam tu lah. And bila masuk first tu, bila terfikir tu yang tersedih, fikir mak pun tak ada, abah pun tak ada. Abah memang dah tak ada langsung, abah memang dah tak ada kat dunia.
Mama ada, cumanya Mama tak boleh ada kat situ sebab Mama dalam iddah. Jadinya first tu bila datang dekat rumah tu memang sedih, sangat-sangat sedih lah. Tak tahulah, memang melinang air mata, cumanya kena tahan. First time bila mak kakak ada macam, "Ma, abang ni Mama call." Tengok je terus mak tadi. Tak boleh tengok muka mak. Terus nangis, terus nak nangis. Cakap, "Sorry Ma, memang tak boleh Ma, memang tak boleh." Macam tu memang tak boleh. Sangat-sangat tak boleh. Lepas tu terus jalan masuk, tinggal IC lah apalah. Tertinggal IC. Dah duduk tinggal IC. Cakap, ini kalau abah dia marah kan. Sebab abah saya ni jenis yang tegas, ni yang protokol. Dia cakap okay, kena bagi tahu date bila bla bla bla. Dia ada sistem dia. Dia ada sistem dia. Yang which is sangat tolong kita orang bila kita orang dah besar ni. Memang dia tinggalkan sangat banyak benda lah, especially agama. Itulah dia. Itu yang paling bernilai sebenarnya kan. Alhamdulillah. Ada setengah mak ayah yang tinggalkan harta banyak apa semua kan. Tapi sebenarnya yang paling bernilai adalah ilmu agama. Untuk kita teruskan hidup kita dengan ilmu agama yang banyak kan. Dia dah cakap awal lah sebenarnya. Dia dah cakap dia dah hujung. And saya pun dah nampak benda tu lepas dalam 5 bulan sebelum juga. Saya tengok ayah saya. Saya tengok abang, asal macam lain lah. Lain sangat-sangat. Dalam minggu yang dia meninggal tu, dia pergi ada macam reunion dengan kawan-kawan dia kan. Kawan-kawan dia semua cakap, Mat, Saya handsome macam-macam. Handsome ke? Berseri. Lepas tu abah kita orang ni dia suka gurau. Dia suka ada apalah. Tak ada macam tu lah. Dia Suka gurau. Benda tu. Ya, boleh bayangkan. Pakcik-pakcik dia style kan. Aduh. Tu lah orang duk cakap muka dia cerah lah. Ada seorang pakcik tu, saya baru jumpa dia beberapa hari yang lepas. Dia pun cakap dekat saya, cakap itulah ada hari tu pakcik tegur ayah. Pakcik cakap, bang, handsome lah, cerah macam lenggau ni. Balas macam tu lah. Maksudnya macam tanda-tanda semua macam dah ada. Sekarang baru sedar macam sekarang baru cakap sedar. cerita masa tu masa ni. Macam biasa kita in denial lah. Benda tu macam siapa nak bapak dia atau mak dia. Of course. Kalau orang cakap Kita tak ready. kalau orang cakap bapak saya dah meninggal, kita dengar sedihnya. Ni kita rasa sendiri. Allah, rasa dia macam bapak aku dalam mati dalam keadaan macam tu pula. Rindu yang takkan habis lah. Dia macam-macam dia nak. Selain ajak makan, dia ajak mama nak pergi Melaka lah. Mahal pula tu. RM10,000 lebih satu malam. Plan dia ni. Keinginan dia. Semalam. Pelik-pelik ni minta. Keinginan dia lain macam. Maksudnya you all nak kena teruskan apa yang papa nak. Kalau pergi belajar mama bagi RM10,000 semalam ni. Papa dah minta dah. Abang dah minta dah. Itu pun dia pun tak ada harta. Dia cakap memang dia tak ada harta dah. And tengok pun ada punya bank dia apa semua. Adalah sikit sini sikit sini. And collection orang sedekah untuk dia saja satu hari RM10,000. Cakap ni rezeki abang kau. Tengok dia punya amalan dulu. So collection tu you untuk pengurusan jenazah ke apa? Untuk mama. Untuk mama. Itu orang sumbang untuk mama. Untuk collection jenazah untuk lah. Keluarga, untuk keluarga kan? lah. Tapi kita orang cuma bagi mama je. Masya Allah. Itulah. Masya Allah. Itu. Malam yang jumpa dia last 2 hari sebelum meninggal tu, dia cakap dia ni tak adalah tak kaya, tak sederhana lah. Sederhana kan. Adalah that amount of money ke apa semua. Tapi malam tu dia cakap abang dah tak ada apa-apa dah. Dah sikit lah. Sebab the one yang tahu duit dia saya lah. Sebab dia pernah tunjuk nama tu orang. Macam savings dalam ESB macam tu lah. Macam itu siapa tu? Okey bang. Itu pelik dek. Abang tak akan tunjuk. Orang cakap aku dah. Itu satu benda yang sangat. Abang takkan tunjuk. Abang takkan tunjuk. Ada. Lepas tu malam tu dia cakap dia dah tak ada apa-apa dah. Abang dia pandang dia cakap abang dah tak ada apa dah. Muka yang macam tu. Abang dah tak ada apa dah. Abang tak ada apa dah dik. Tak ada apa dah. Yang ada duit untuk sedekah ni jangan kacau lah. Ni untuk abang nak sedekah. Abang banyak nangis Banyak. Dia tak banyak nangis sebenarnya. Banyak. Tapi dia start menangis time nenek meninggal. Masa dia nak meninggal tu. Time nenek meninggal. Mak dia meninggal. Time mak dia meninggal tu dia asyik nangis. Sampai dia mati. Solat nangis. Lepas tu aku nasib dia berdanggi balik ni.
Lepas tu sebelum meninggal pun banyak sangat menangis. Sentimental. Ada sekali last solat, yang solat tu kita orang nak baca doa macam tak ya abah baca doa kan. Time tu last, ini last, saya ingat tak? Last Doa ever last dia. doa daripada dia. Masya Dia menangis. Tu. Yang macam ya Allah, apa kalau macam tu? sekali. Kita tak Kita pernah solat menangis ramai-ramai. tu. Itu last yang kita orang solat jemaah dengan dia. Complete semua ada. Salat jemaah ramai. Tu lah. Thank you for sharing so much, Daus and Yeah. Fahimi. Yeah. I'm surprised tak nangis. Hari tu I nangis. Hari tu saya dah nangis dah. Masa cakap dengan Fahimi raw tu. Raw tau. Depan artis-artis lain. Terus mereka tengah shooting masa tu. Terus saya kata, Fahimi cakap tu kan nak cerita kat podcast kan. Best saya cakap datang kat podcast ni. And banyak yang kita orang belajar. Banyak yang I belajar juga sebenarnya. Like the first thing I belajar masa you guys cakap that your father banyak tinggalkan ilmu agama. Sebab I'm the father figure in my family tau. Macam my parents dah bercerai. So I jaga adik I. And I selalu macam ya Allah, aku takut sangat kalau adik aku tak jadi seorang yang ada ilmu agama, faham tak? Macam tak jaga solat one day apa semua, takut. So when I hear this from you guys, I rasa macam ya Allah, macam there's hope, faham tak? There's hope. Maksudnya sebagai seorang parent ni, kita bagi pesanan-pesanan agama ke anak kita. Mungkin kalau diorang tak amalkan sekarang, insya-Allah diorang akan amalkan nanti lepas pembergian kita, insya-Allah kan. And you both are now married men. Seorang dah jadi ayah, seorang on the way, insya-Allah one day, insya-Allah. Semoga korang pun jadi khalifah yang baik dalam keluarga korang berdua. And teruskan legacy your father, you know, amalan-amalan. And sekarang pun dah jadi Qari'ah surah your father juga. Alhamdulillah. Selalu pergi juga. Jadi imam pun. Pernah jadi imam dekat surau tu. Sebab ayah tak, macam dia tak yakin lah. Tapi kawan dia cakap okey dah, aku dengar suara anak kau okey, boleh jadi ni. Lepas tu malam baca tahlil Yasin pun saya imam juga. The whole sampai baca doa sampai habis. Memang tu first time baca doa Melayu yang tak ada sangkut-sangkut pasal bapak, ya Allah. Boleh lah. Banyak 3 kalau days nak after cakap. tu memang berjurai. Itu ada tak ada air mata ni. Tapi in a way I'm sure korang pun rasa macam happy to know that your father did so many good things in life. Alhamdulillah. Meninggal hari Jumaat dengan keadaan yang tenang dalam tidur, you know, everything sebenarnya macam tick off semua checklist yang orang nak meninggal cara tu your father dapat sebenarnya kan. Alhamdulillah. Tanda Allah bagi ujian dalam pada Allah nak bagi hidayah juga kat kita orang satu family. Ya. Tu satu benda yang saya mungkin tak dapat kat tempat lain. Dan daripada Allah ambil, Allah tinggalkan macam-macam yang baik untuk Alhamdulillah. InsyaAllah yang baik-baik untuk korang berdua. And Yeah, for your mother also, semoga dia tambah dengan dugaan ni kan. Thank you so much sebab berikan platform yang tak ada ni first time ni. Ada podcast yang orang tanya pasal ni kan. Yeah. So saya bukan nak cakap pula, tapi thank you for listening to our story apa benda semua. And satu saya nak cakap untuk diri saya dan semua orang juga. Diri saya dan semua orang juga. Sebab kadang-kadang saya tak nak susun ayat saya. Sebab kadang-kadang Allah nak tarik apa yang kita punya macam tu je. Macam tu je. Fokuslah kat dunia macam mana sekalipun, tak ada apa-apa pun. Tuhan ni lah dunia. Bak kata ustaz, bila roh ditarik, lepas tu dekat kerongkong, itu je dunia. Tu sahaja dunia. Maksudnya macam okay, ada lagu yang best, ada hit, ada kaya bisnes ni. Ya, tapi Allah tak tanya berapa juta kau ada dalam bank. Tak. Tapi Allah tanya kau solat ke tak, kau sedekah ke tak, kau ada amal tak. Itu je sebenarnya Allah tanya. And bukan untuk dilupakan dunia juga, tapi diutamakan akhirat. And saya cakap kat diri saya juga, sebab saya ni sangat lemah, saya ni sangat tak ada apa-apa, yang saya ni sangat lupa. Saya cakap dalam keadaan yang saya lupa bapak saya sendiri dulu. Saya tak balik rumah. Saya macam korang. Abah dah tak ada, bapak dah tak ada, baru kau nak balik. Abah WhatsApp semua, kau buat bodoh je. Ni ada WhatsApp daripada abah saya. Semua cakap bila nak balik. Apa saya buat, saya biar je. Saya bukan nak tunjuk saya punya dosa. Saya bukan malu ke tak malu. Tapi saya nak cakap ini hakikatnya. Kalau Allah nak tarik benda yang kau suka, benda yang kau sayang, macam tu je. Sebab kita dah tak ada masa. Kalau esok kita mati, forward kita buat apa selama ni kita ambil kat dunia, tak ada apa-apa pun. And bapak saya pernah cakap, first time dia kata, hebat anak aku, moga Allah lindung dia. Dia tak pernah cakap macam ni sebelum tu. And saya nak meniru orang yang ada bapak, yang ada mak lagi dekat rumah tu, yang dah tak ada tu.
Dia faham apa yang saya rasa, yang saya faham apa yang dia rasa. Baliklah, call lah, tanyalah, belanjalah mak makan, belanjalah abah makan. Sebab doa diorang tak ada hijab langsung untuk kita. Kejayaan korang tu sebenarnya adalah kejayaan daripada doa ibu dengan bapa korang. Bukan sebab kau kaya, bukan sebab kau gagah dengan aku sebab aku pandai, tak. Sebab Allah punya kurniaan dia sebab dua orang yang tak ada apa-apa ni, dua orang yang melahirkan kau, yang menjaga kau ni punya doa sebabkan kau berjaya, sebabkan kita semua berjaya. Itu saja. Dan sempat balik je lah, call je lah. Kalau dah lama taklah, saya tak sempat dah, saya tak ada bapak. Dan saya dah tak ada sempat nak balik macam dulu. Sekarang baru nak balik kan? Sekarang baru nak balik. Barat tak ada barat kat liang lahat dah kan? Mungkin ujian saya ni ada lagi ujian yang lagi besar daripada saya. Macam Kenu pun mak bapak dah bercerai, kita orang tak ada pernah rasa macam tu. Ujian kita semua berbeza-beza. Tu pada situ kita kena bersyukur pula. Dalam ujian dia ada nikmat. Dalam nikmat kita kena bersyukur dengan setiap apa yang Allah uji, dengan Allah nikmatkan dekat kita. Itu apa yang saya belajar bila bapak saya dah mati. Dan bapak ini, apa yang bapak saya tinggalkan, and saya terfikir benda ni kan? Dalam ujian mesti Allah nak bagi something. Apa yang Allah bagi itulah untuk kita, dan kita kena bersyukur. Itu je. Dan itulah saya cakap apa, semoga kita semua sama-sama kan, sama-sama beribadat sampai kita mati. Semoga kita sama-sama mengingatkan antara, sebab saya pun lupa, esok saya akan lupa, minggu depan saya akan lupa, kita akan terlalu ingat balik. Sebab tu tazkirah benda yang sama. Sebab nama tazkirah pun zikru, ingat, mengingati kan. Jadi itu je lah daripada saya. Yang tak ada apa-apa ni, saya tak ada apa-apa. Saya tak ada apa-apa kat dunia. Saya orang, kalau nak kasar ni, saya orang bodoh je. Tak ada darjat pun, tak tinggi mana pun, tak. Kita semua sama je. Last kita mati dalam kain kafan. Orang turunkan kita kat bawah, and kita kena soal macam orang lain. Sama je. So semoga itulah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga Allah tak palingkan kita daripada hidayah yang kita ambil ni. Kalau siapa yang lalu kat sini yang dengar apa yang saya cakap ini, satu hidayah yang Allah nak bagi kat korang juga. Dan itu sajalah. Ingatlah mak ayah, itu je. Diorang je ada. Kalau kita mati mungkin tak apa, mak kita boleh doa. Kalau mak mati, siapa nak doa untuk kita? Itu je lah. Salam Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum. Repost. Ya Allah. Taklah. Apa yang dicakap tu semua apa yang akan keluar daripada mulut saya juga kot. Tapi benda yang paling basic adalah, sebab sebenarnya ada dalam ayat dalam Al-Quran, tarabu yang kau dengar dekat ni kan, maksudnya orang yang fikir tentang akhirat, orang yang sedekah di jalan Allah kan, maksudnya apa, harta yang dia ada disedekahkan dengan apa lagi satu? Solat dan sabar. Solat dan sabar. Masya Allah. So 4 benda tu, solat dan sabar kan. 4 benda tu dalam Al-Quran, kalau ada ciri-ciri dalam seseorang tu, syurga confirm. Syurga Adnin dan bila kita masuk tu, kita akan masuk sekali dengan keluarga-keluarga kita, mak ayah kita, isteri kita, anak-anak kita, dan diberi salam oleh malaikat. Saya copy paste, saya bukan ustaz. Copy paste daripada Al-Quran ni kan. Ya, so sayanglah mak bapak selagi diorang ada kan. Itu je lah. Kalau bila dah tak ada, kita dah seorang dah kan. Mungkin ramai yang tengah tengok ni yang pun dah kehilangan mak ayah diorang juga. So I'm sure ramai yang boleh relate kepada apa yang Firdaus dengan Fahmi share hari ni kan. Thank you again guys. Banyak peringatan dan pengisian yang baik daripada dua-dua ni. Mungkin setengah orang akan bayangkan macam, dia ni pandai buat lagu je. But I think today's episode menampakkan you guys have so much in you sebenarnya. And like you cakap tadi, macam kita ni tak ada apa-apa. That's actually true. Dunia ni sangatlah sementara sebenarnya kan. Ini adalah satu pit stop, bukan destination pun. Tapi the dangers of the world kan, of this earth, kita rasa macam semua benda best, semua benda kita nak apa sebab. Tapi sebenarnya semua ujian sahaja. The end destination Jannatul Firdaus tu yang kita semua kejar insyaAllah kan. InsyaAllah. Dan semoga kita semua dapat husnul khatimah juga. Amin. Macam arwah abah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih nak ucapkan kepada
corak and pattern for this wonderful space untuk setiap episod podcast sebenarnya. And last but not least, ini Firdaus, ini Fahimi. Ini Firdaus. Jangan tersilap, okay? Thank you so much guys. Thank you so Thank much. you sangat sudi datang kat podcast sebenarnya. Yes. Jumpa lagi semua insyaAllah next episode. Lagi banyak lagi cerita-cerita yang menarik dalam podcast sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.